Di belakang saya ini berdiri sebuah rumah yang dibina pada tahun 1926. Tahun ini, rumah ini genap berusia 100 tahun. Apakah kisah yang tersimpan di sebalik rumah ini? Saya, Khairoda Kasrina dari 6 Cedik akan membawa anda menelusuri rumah ini. Hari ini saya berpeluang untuk bertemu dengan waris rumah ini. Jom. Bersama saya sekarang Puan Noraini yang salah satu waris yang mengetahui sejarah rumah ini. Boleh Puan ceritakan sedikit sejarah awal rumah ini? Yang saya tahulah, mak saya cerita masa tu saya lepas selepas merdeka saya lahir. Jadi dia cerita rumah ni Jepun nak duduki rumah ni, nak dijadikan pejabat. Oh, menarik. Apa kisah di sebalik itu? Waktu tu Jepun nak jadikan pejabat rumah batu ni. Tapi bila dia tahu Hiroshima dah kena bom, tak jadilah dia kan. Depan rumah tu dulu ada rel kereta api macam gerabak lah, angkat batu-batu. Dulu ni bukit tinggi tau. Sekarang semua dah jadi rata, dah banyak rumah dekat depan rumah ni. Dulu bukit tinggi, ada batu-batu apa semua. Rel kereta api tu bawa batu-batu sampai ke Teluk Mas. Dulu nama Ketapang, sekarang dah jadi tukar Teluk Mas. Lepas tu mak saya cerita bila kapal terbang lalu je, semua orang lari ketakutan. Sebab apa? Sebab takut kena tembak, kena pedang panjang apa. Semua lari dekat bawah, ada satu lubang besar dekat kebun rumah saya ni. Tapi sekarang dia dah timbus lah, dah tanam pokok pisang apa. Dia orang lari masuk sembunyi dalam tu. Dia tutup api dulu pakai pelita dia tutup apa semua. Jadi dia pun tak tahulah ada orang, tak ada orang lah, gelap je kan. Tadi saya ada ronda. Ada loteng. Loteng tu apa kegunaan dia dulu? Dulu atuk moyang ni dulu dia guru agama. Dia guru agama, dia guru mengaji dalam satu kampung ni. Orang kampung datang mengaji dekat situ. Tapi bila orang ramai-ramai, kalau ada anak dara ke apa, semua naik atas peran. Itulah kisah dia. Oh, itu rupanya kisahnya. Jom kita tengok tapak persembunyian yang diceritakan tadi. Jom. Inilah tapak yang dahulunya jadi tempat persembunyian daripada tentera Jepun. Inilah loteng yang diceritakan tadi. Walaupun masa terus berlalu, sebahagian daripada struktur dan ciri-ciri rumah ini masih kekal sehingga hari ini. Daripada sebuah rumah keluarga yang dibina pada tahun 1926, kediaman ini telah menjadi saksi kepada perubahan zaman selama 100 tahun. Cerita yang dikongsikan oleh Puan Noraini juga menunjukkan bahawa sejarah bukan sahaja terdapat di dalam buku. Selepas 1 abad, rumah ini masih berdiri sebagai saksi perjalanan masa. Di sebalik dinding, pintu dan binaannya tersimpan kisah daripada generasi terdahulu yang mungkin tidak tercatat di dalam buku. Memelihara bangunan lama bukan sekadar menjaga sebuah rumah, tetapi turut membantu memastikan cerita dan sejarahnya tidak hilang di telan zaman. Saya, Khairoda Kasrina dari 6 Cedik, wartawan cilik melaporkan dari rumah yang berusia 100 tahun.